Fatin pergi tak camping hari Sabtu ni? Kalau saya pergi, kalau awak? Saya pergi. Awak bawa apa je? Kalau saya bawa baju dengan lampu-lampu dan semua lain. Oh, tak sabar kan? Sama. Assalamualaikum. Salam. Korang ingat tak semalam Ustaz ajar apa? Saya ingat. Ustaz ajar pasal tayamum kan? Fatin tahu tak arti tayamum? Mestilah tahu, tayamum ialah menyapu dubur tanah kedua-dua tangan hingga ke siku serta niat dan syarat tertentu. Saya tahu dari je. Saya tak tahu rukun. Mani, cuba baca dalil je. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayyamamu sa'idan tayyibah. Maksudnya, ketika tiada air, hendaklah kamu tayamum menggunakan tanah yang bersih. Alia, tadi kan awak cakap awak tahu rukun. Berapa rukun dia? Ada 4 perkara. Boleh tak awak sebut 4 perkara tu? Ya je. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu dubur tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu dubur tanah yang suci kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Fatin, mana nak cari macam mana nak tayamum? Kalau mana nak tanah dia, kat mana nak cari tanah dia? Kita kena cari di pusat nanai. Busut anak-anak kat mana, Alia? Busut anak-anak biasa kalau banyak ada dekat hutan. Kalau tak ada kat hutan, boleh tengok kat belakang rumah yang ada tanah yang dihindari najis. Okey dah, saya dah lambat ni. Assalamualaikum. Bye.